Jom kenal-kenal bos dulu. Abang pun Chinese Muslim Muka ayah. Oh ayah. Oh ayah ke? Maknanya maknya. Oh okey. Patutlah muka pun Chinese look. Apa Cifan tak ada lah? Cifan ada. Oh ada jual juga ke? Oh sebab sini mi tikus saya ingat makan mi tikus je. Oh. Ya, sebab sini yang untuk saya tu lah kan. Dengan makan mi. Masak seorang lah tu buat tangan. Dia lagi 20 tahun. Out. Alah dah sempat dah. Lagi 20 tahun guna robot. Guna robot dah lah. Adalah. Ni lah pula pelopornya. Cucu. Lagi 20 tahun AI masak. Di kedai ni dah berapa lama dah? Dah 2008. 2008? No, lama. Nak datang lagi ni nak rasa cocofan. Cocofan. Esok buka ke? Ada. Boleh lah datang bawa emak. Cuti sejak hari Rabu je. Ada di Kuala Lumpur lah. Ya, Pak Mi tikus pakai mi ni Tak ni. Oh, ni mi apa tebal-tebal? Hilang. Hokkien mi. Okey mi memang tebal-tebal lah. Ya betul. Oh, Ya, sama lah ni. Ini mi tikus. Mi tikus pakai Rasa pendek. Oh, patutlah macam laksa saya ingat. Saya ingatkan laksa ke ni? Kalau kan nak beli pasar raya, okey ingatkan laksa, dia memang asal laksa. Dia memang laksa pendek. Oh, laksa pendek jadikan mi tikus lah. Betul. Kami buat goreng. Kenapa nama dia mi tikus lah? Sebab dia tadi dulu pun nama tu. Oh, Nama memang tu. macam tu Mi tikus, Lo Xifan. Lo Xifan, mi tikus. Oh, Lo Xifan tu nama Cina dia lah. Apa dia nama sini dia Lo Xifan. Loci dia translatekan ke Melayu. Loci tu tikus. Oh, okey. Kita tak ada suka lah. Kami ambil nama asal dia semua ditranslatekan ke Malay. Mi tikus kan? Ya. Dia macam mi kicap lah juga kan? Dia macam mi kicap juga lah kan? Tak ada, mi kicap tak goreng. Goreng. Buat goreng. Dia kena goreng. Okay, bos nak buat mi tikus. Dia mi tikus ni abang kena buat satu-satu lah kan? Macam cakotiao tak? Boleh dalam 3 boleh. Oh, maksimum 3 lah. Dia punya kuah. Boleh. Itu wife-nya. Wife-nya. Isteri saya. Isteri. Nanti saya masuk YouTube YouTube ni Nama nanti saya bagi. Okey. Laksa. Ya. Kuah dia dah perap siap-siap lah. Ada? Kuah dia dah perap siap-siap lah. Tak ada. Dia nak goreng. Oh, kena goreng. Benda ni kena makan panas-panas lah. Kejap dia lembek kan? Laksa. Tak lembek laksa? Oh. Kalau bawa balik jauh, bawa plastik. Okey. Oh, okey lah. Ikat dengan plastik. Ini kalau Chinese panggil wok kan? Masak cara wok kan? Wok. Kan? Biasa Cina masak macam tu lah. Dekat restoran ke, dekat rumah macam tu. Sebelum ni pernah kerja restoran ke? Ada. Ada dekat Melaka. Oh. Kedai bang besar. Tepi pantai lah. Tu lada. Lada putih. Ada guna bijan-bijan ke, bos? Ada guna sos bijan ke? Tak, bijan. Yang ikan tak Tak ada. Kat Chinese kan selalu kuat bijan kan? ada. Chinese. Dia kena tengok masak apa lah. Ikan semua pun ikan juga. Siap dah.
Daripada pukul 7 sampai pukul 3 Ya. Non-stop Goyang. Wish. Sadar tu tangan tu. Itulah. Ni sekali debit habis ni. Itulah kadang 20 tahun lepas. Lagi 20 tahun je. Boleh rasa ni nak pension dah ni. Ada AI masak. Ai masa. Kadang AI yang masak. Oh, tu bagi kuah sikit. Bagi dia lembut sikit. Cantik kejadian dia. Dah hitam-hitam dah pakai kicap. Okey, siap. Masak je masak. Oh, Dah. okey, siap. Mudah. Mi dia gemuk dan pendek-pendek comel. Bentuk mi pun macam ekor tikus dah. Bagi saya sedaplah juga. Rasa renca dia agak pekat. Menu lain pun ada kalau tak nak makan mi. Mi tikus hanya RM6 sahaja. Jangan lupa cuba tahu. Like dan subscribe.